Anda beli 1 dinar ini pada tarikh 1 Jun 2025 dengan harga RM2,777. Tapi kalau jual pada hari ini juga, anda hanya akan dapat RM1,890. Beza sebanyak RM187. Kenapa jual beli emas ini ada susut nilai ataupun spread? Untuk pengetahuan anda, emas ini tidak pernah susut nilai. Ia masih lagi emas yang sama. Cuma ada perbezaan pada harga jual dan harga beli sahaja. Kenapa ada perbezaan harga jual dan juga harga beli? Ini adalah untuk keuntungan syarikat yang membeli emas anda. Contohnya, anda beli emas di suatu kedai emas dengan harga RM3,000 dan anda jual balik di kedai yang sama pada hari yang sama. Anda hanya akan dapat RM2,700. Walaupun tak pakai lagi, masih elok simpan dalam kotak. Tapi itu sudah pun dikira sebagai keuntungan kedai tersebut atas urusan urus niaga. Sama juga jika anda tukar duit di money changer, atau jika anda beli kereta, atau jika anda jual kotak recycle. Kesemuanya ada susut nilai masing-masing. Susut nilai di Public Gold untuk emas 999 adalah 9% dan ke bawah. Lebih besar gram emas, lebih rendah susut nilai, boleh turun sehingga 6% sahaja. Jika anda ingin mulakan tabungan emas, pastikan anda sudah kaji susut nilai syarikat emas tersebut kerana lebih rendah susut nilai, lebih tinggi keuntungan penyimpan emas. Semoga perkongsian saya ini memberikan manfaat dan jemput follow saya untuk info lanjut tentang emas.